Tapi jangan lupa, bila dah pakai logout elok-elok, takut tinggal password kan, parah. Dalam travelog kali ini, kami nak bawa anda ke Prime Class Lounge, sebuah lounge eksklusif untuk penumpang yang menaiki kelas bisnes dari lapangan terbang Madinah, iaitu lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz merupakan pintu masuk utama ke kota suci Madinah untuk jutaan jemaah dari seluruh dunia. Terletak lebih kurang 15 minit dari Masjid Nabawi, airport ini bukan sekadar pusat transit tetapi menjadi sebahagian daripada perjalanan spiritual untuk kebanyakan umat Islam. Dibuka secara rasmi pada tahun 2015, terminal tanah suci ini antara airport paling canggih di Arab Saudi. Ia direka khas untuk menampung jemaah umrah dan haji dengan ruang solat yang luas, signage dalam pelbagai bahasa dan sistem pengurusan jemaah yang tersusun. Setiap tahun, lebih 8 juta penumpang keluar masuk melalui sini, termasuk jemaah dari Malaysia dan Asia Tenggara. Airport ini juga antara yang pertama di negara Arab yang mendapat pensijilan LEED Gold kerana reka bentuknya yang mesra alam. Pendek kata, lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz bukan sekadar airport. Ia adalah titik mula dan akhir perjalanan spiritual yang penuh makna bagi ramai jemaah dari seluruh dunia. Tekan button subscribe dan bell notification untuk stay tune bersama KUJDT. Okay, Mudirah, kita dekat dalam airport International Madinah sekarang. So kita nak tengok launch bagi penumpang business class. Dia tak besar sangat tapi okey lah, boleh. Nanti boleh bandingkan tengok dengan tempat-tempat lain. Okey ke macam mana? Jom. So ini dia private class launch. Kecil je kat Madinah tapi boleh lah. Sekiranya anda menaiki kelas bisnes daripada airline seperti Malaysia Airlines, Saudia, Emirates dan apa-apa airline yang ada di poster ini, maka anda boleh akses ke lounge ini. Prime Class Lounge hanya boleh diakses selepas selesai pemeriksaan immigration dan keselamatan. Ruangnya luas dengan pencahayaan lembut dan suasana tenang, memang sesuai untuk yang nak rehat sebelum penerbangan jauh. Bukan setakat tempat duduk yang selesa, lounge ini juga tawarkan perkhidmatan VIP seperti sambutan khas dari pintu masuk airport, bantuan daftar masuk, bantuan pasport, bahkan boleh juga request escort terus ke pintu keluasan. Itu sudah ada reading area. Korang masuk sini, boleh membaca tenang, baca Quran ke, baca kitab ke. Cari kemudian okey dekat sana. Seperti yang anda boleh lihat, terdapat banyak jenis tempat duduk yang anda boleh pilih di sini. Yang pasti semuanya selesa dan premium. Ada juga ruang permainan untuk kanak-kanak, memang family friendly. Selain itu, lounge ini juga lengkap dengan pelbagai kemudahan. Ada wifi percuma yang laju, soket pengecasan di hampir setiap sudut, ruang kerja bagi yang nak buat kerja atau tujuan hiburan, dan bilik mandi yang bersih kalau nak segarkan badan sebelum flight. Kita tengok satu section lagi, iaitu paling penting, tandas. Boleh lepak-lepak sini. Dia tak besar sangat lah, okey je lah. So area sini korang tengok dia orang ada sediakan iMac banyak ni, untuk korang surf internet ke apa ke. Tapi jangan lupa, bila dah pakai logout elok-elok, takut tinggal password kan. Kita tengok bawah ni, ada tempat perempuan, tempat lelaki asing-asing. So surau lelaki, jom. So boleh buka kasut kat sini. Lepas tu untuk duduk sangat selesa. Surau ni.
Apa dia? Oh, ada kopi. So macam biasalah mesin ni ada americano, cafe latte, espresso, cappuccino, ada latte macchiato, milk foam. Ini gahwa. Inilah kot tahu gahwanya. So ni dia punya kurma. Ada orange juice. Ada ais juga, dia bagi ais. Lepas tu ni ada croissant, peminat croissant, ada muffin. Ini ada tomato cream. Tomato. Okay, nasi. Oh, ni ada kosong. Ni ada pasta. Chicken curry tapi dah habis. Ni kita ada mineral water, ada 7-Up, ada orange juice, ada Pepsi, ada Pepsi Diet. Dia suka lah ni. Ni ada pineapple juice. Ini lagi saya lagi suka. Yang ni ada 7-Up, zero sugar. Masya-Allah. Ya je. Okay, so ni juice lah, apple juice ada 7. Itu je lah pilihan dia. Tapi memang boleh free flow lah kat sini. Bila nak ambil. Tak tahulah boleh bawa balik ke tak. Bab makan, jangan risau. Di sini ada buffet terbuka yang lengkap dari makanan panas macam nasi Arab, pasta ke pilihan makanan ringan. Minuman pun ada banyak. Teh, kopi, jus, semuanya disediakan tanpa had. Free flow. Ambil dah sepuas hati. Tapi jangan tamak, tak habis nanti membazir. So, itulah sekejap dapat rest sekejap di sini. Kalau yang lama boleh ada fasiliti mandi dan sebagainya. So, kita ke gate untuk berlepas insyaAllah. Tekan button subscribe dan bell notification untuk stay tune bersama KUJDT.